Bab mula ni kita sebut tentang salah satu sifat mahmudah iaitu sabar. Yang kita sebut 3 huruf tadi tu. Sad, ba, ra. Yang ni pun kadang ada juga yang silap heja. Kan? Dia heja huruf-huruf Quran ni tak betul. Yang betul macam tok-tok guru kita sebut apa dia? Huruf ini bunyinya sad. Kalau kita tulis berdasar pada bunyi itu tulis jadi sad, alif, dal. Ini pun salah satu juga ilmu. Kan? Sambil-sambil kita sebut tentang sifat-sifat mahmudah. Membahaskan akhlak-akhlak mulia. Berpandukan kitab penawar bagi hati ni. Ambil sikit lah. Manfaat. Huruf-huruf hijaiyah. Bunyi dia macam mana? Sad. Ejaan dengan 3 huruf. Sad, alif,